Untuk first filem Tamil abang tu, abang berlakon jadi Saudi Katpi, abang berlakon 5 watak. 5 watak semua hantu India. Oh, still India lagi lah. Nenek pakai lagi pula. kita filem Tamil. Yelah. Still hantu lagi. Nenek tua pakai sari lah. Lepas tu heroine pakai sari juga. Lepas tu cucu nenek India. Okay. Lepas tu satu watak Ropi. Mana 5 watak abang berlakon. 5 watak Ropi tu ada dialog. 5 watak abang kena Ada sebab director tu dia tengok Hantu Kat Lima, India tu dia tengok Hantu Kat Lima, dia kata kenapa filem ni boleh dapat kutipan best benda ni untuk Hantu Kat Lima. So dia panggil abang, dia nak karakter abang. Lepas tu dia study macam dia study tengok karakter apa abang, dia bagi abang 5 watak. Itu okey lagi. Masuk filem kedua, salah seorang pelakon hero filem yang pertama abang berlakon tu, dia producer. Dia panggil abang berlakon. Okey, ni abang ada cakap Tamil sikit-sikit lah. Abang pun okey Rin. Boleh lah sikit-sikit, boleh lah cakap kan. Nah, 80% cakap Tamil. macam tu. So abang hari-hari stres. Abang macam, aduh menyesal ambil job ni kan. Menyesal lah. Dia pasang satu speaker. Okay. Speaker besar. Okey. Contoh okey. Ropi Syed, ale soleh lumba haram dan soleh. Abang akan cakap dengan karakter ale soleh lumba haram ialah soleh gitu kan. Ataupun dia cakap okey, dia ni cakap pula. Pelakon tak hafal skrip, dia dengar je. Lepas tu dia tu cakap pula kan. Dekat speaker je lah. Cuma telinga kita kena peka. Okey. Lepas tu dia cakap apa? Okey, Ropi Syed, rat-ratre yama tukum poci di yama. Contoh kan, dialog itu kan. Abang pun rat-ratre yama tukum macam tu. Oh, kita kena gaya kan. Kena gaya, tapi kena tahu apa dia punya maksud dia tu kan. Sekali dek kat tepi pantai dek, tak dengar speaker kat pantai, abang kat JT dek. Bunyi laut. Kacau dek, kacau. Bunyi laut, ombak semua. Dia bagi dialog, abang pun ni tu dia gonna stop. Abang gonna stop mabuk punya abang. Alamak, abang cakap bunyi laut kuat. Itu yang dia orang kalau filem-filem Tamil kan semua dubbing. Kan? Betul. Abang pun dubbing. Tapi kena pergi masalah dia bila itu satu hal, syuting satu hal. Nak dubbing tu pun masalah juga weh. Hang mana ingat dialog Betul lah. Time kita lempot. Kalau hang tengok filem Karimi, hang tengok orang tengok abang perfect. Ropi perfect cakap Tamil. Rupa dia dah edit nampak sama mulut. Dalam keadaan itu abang komedi ke Dia dua komedi. Satu lagi tu cerita pasal apa bang? Yang apa Karimi. Yang Karimi itu kisah abang ada India, Cina, abang kami kecil-kecil dibesar kat estate. Jadi tak logik kalau abang tak boleh cakap Tamil. Kan? Besar, jadi kami bila besar yang dua orang tu gangster.